So. Ha, Nak buat menu open house. menu open house. Menu open house yang macam mana? Yang ringkas ke Yang ringkas lah. Yang ringkas guna apa? Ni guna ni. Apa ni? Pasta. Spaghetti Ni fettuccine, pasta. Oh, nak buat menu open house guna ni. Yang bersih mudah tapi sedap Ya. Okey, boleh jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Masihlah Badrul lagi. Memandangkan kita ni masih di bulan Syawal. Okey, beraya masih ada lah sebab raya kita 30 hari kan. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi ataupun menu yang ringkas sesuai untuk kita jadikan hidangan menu rumah terbuka ataupun open house. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi pasta goreng 3 rasa. Mak Sila start. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, first sekali ni bahan untuk tumis dia. Maksud ada bawang putih, bawang merah, tomato, cili bu ataupun cili kering yang telah dikisar. Untuk bahan sos dia maksud ada kicap manis, ada sos tiram, ada sos cili dan bahan paling penting sekali ni sos sweet and sour ataupun sos 3 rasa. Okey, untuk bahan seterusnya ni untuk rencah dia bebas tau sebenarnya, tapi untuk hari ni maksud ada guna sikit apa tahu nama ni bukan kupang, remis ke apa, tak ingat dah nama dia. Lepas tu maksud ada sausage, ada udang, ada ayam. Dan untuk sayur dia maksud guna sayur pakcoy, ada tomato, daun ketumbar, cili padi dan ada pasta fettuccine. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey, sekarang maksud nak rebus maksud punya pasta ni. First kali sahabat perlu didihkan air ni. Okey, kita masukkan 1 paket pasta ni. Dan kita rebus dia sehingga 6 ke 8 minit untuk dapatkan teksturnya al dente ataupun yang kenyal-kenyal. Tak perlulah letak garam ataupun minyak. Rebus macam ni je. Okey, setelah 8 minit maksud rebus pasta masuk ni. Jadi maksud nak tutup api lah. Okey sahabat, paling lama pun boleh 10 minit je sahabat. Jangan terlalu lama, nanti dia lembek. Jadi dia tak jadi al dente. Okey, lepas tu kita boleh ambil ni dalam ni seurat ke orang panggil. Okey, kita tarik dia. Okey, macam tu dia kenyal-kenyal macam tu. Okey, tekstur yang cantik, dia tak lembek. Okey, jom kita toastkan dia. Toastkan dia ni. Kita sejatkan dia punya air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, step seterusnya kita masukkan sedikit minyak. Kalau ada olive oil lagi baguslah. Okey, kita gaul supaya pasta ni tidak melekat. Kita nak tekstur yang cantik, kita salut minyak ni selepas direbus. Bukan kita letak time rebus. Baru dia tekstur dia cantik. Okey, kita ni lah gaulkan bagi sebati. Okey, lepas kita dah rebus dia punya spaghetti, sekarang kita nak masak lah dia punya, nak tumis lah bahan-bahan ni. First kali masukkan bawang merah dengan bawang putih dulu. Bismillah. Okey, kita tumis sehingga dia sedikit layu lah. Okey, seterusnya masukkan cili kering kisar ni anggaran dalam 2 ke 3 sudu macam tu lah. Kalau suka pedas letak lebih sekali dengan tomato. Okey, kita tumis hingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak macam ni, masukkan ayam. Okey, kita bagi ayam ni masak dulu. Lepas tu baru kita masuk bahan yang lain. Sahabat boleh cubalah spaghetti pasta goreng 3 rasa ni. Sebab biasa kita buat bolognese lah, carbonara tu biasa dah kan. Jadi boleh cuba yang style macam ni. InsyaAllah kita yang tekak-tekak Melayu ni boleh makan. Memang sedap. Okey, masukkan remis ni. Masukkan udang. Okey, lepas tu kita gosok sebati. Okey, kita bagi masak dulu. Seafood ni dengan ayam ni kita bagi masak sekali. InsyaAllah bau dia memang wangi lah. Bau bahan tumis tu. Belum masuk bahan-bahan yang lain. Memang sedap. Okey, masukkan sedikit air rebusan pasta tadi. Okey, maksud nak didihkan bahan-bahan seafood ni. Dan dia ada flavor lah. Air rebusan pasta tadi jangan buang lah, ambil sikit Okey, kita biarkan mendidih dulu. Seterusnya masukkan sos cili. Ni dalam 3 sudu macam tu. Nanti kalau tak cukup masuk tambah. Sos tiram dalam 3 ke 4 sudu macam tu. Okey, ni paling penting som pula. Sos masam manis ni baru dia jadi pasta goreng 3 rasa. Okey, ni masuk dalam
3 ke 4 sudu macam tu. Okay, lepas tu masukkan kicap. Dan kita gaus sebati. Bismillah. Alah, ni dia macam goreng mi je. Mi kuning biasa tu. Cuma dia ada sos 3 rasa tu. Itu yang dibuat dia lain sikit. Terusnya masukkan perasa lah. Secukup rasa, dah sedikit gula. Tak letak garam dah. Sebab segala sos-sos ni dia dah masin. Sedap ni sahabat-sahabat, boleh cuba dekat rumah. Okey, lepas tu masukkan ni batang pakcoy yang keran ni. Sayur ni terpulang sahabat lah. Sahabat nak guna carrot boleh, atau apa-apa pun boleh. Okey, ni bahan rencah dia yang seterusnya. Ni versi meriah. Kita buat open house kan. Jadi kita nak bagi tetamu kita tu makan puas hati lah. Macam-macam ada. Sausage ada, fish cake ada, udang ada, ayam ada. Memang puas hati. Sedap ni sahabat. Meriah. Bila ni rasa dia dah ngam dah. Dah secukup rasa lah. Sahabat rasa lah. Nak rasa yang macam mana. Dia pula ada masam, manis, pedas semua kena cukup lah. Okey, seterusnya kita boleh masukkan yang terakhir sekali. Kita punya pasta. Okey, kita gaul sebati. Bismillah. Ni gaul kena hati-hatilah. Takut kita punya pasta ni patah. Meriah ni dia punya rencah-rencah ni kan. Masya Allah. Bila kita punya pasta ni dah sebati dah ni. Rasa pun dah ngam. Kita boleh masukkan bahan terakhir ni. Sayuran dia lah. Pakcoy, tomato. Lepas tu nak pedas-pedas sikit, kita letak ni cili padi dan daun ketumbar bagi aroma dia. Gitu. Okey, dan kita gaul sebati. Bismillah. Masya Allah. Nampak tu sahabat. Sedap ni. Yang tekak-tekak cita rasa Melayu ni. Boleh makan insya-Allah. Boleh makan insya-Allah. Okey, kita gaul sebati. Okey sahabat, nampak ni Masya Allah. Kita punya pasta tu berkilat, bersalut elok, nampak tu. Makan ni confirm mulut berlemuih, nampak tu. Nampak tu dia penuh dengan rasa seafood ada, ayam apa semua. Lepas tu aroma daun ketumbar tu memang padu. Lepas tu digabungkan pula dengan sos 3 rasa tu. Memang hasil dia padu sahabat. Nampak tu. Alhamdulillah, pasta goreng 3 rasa masihlah tersedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom masih nak hidangkan. Ya Allah, hari ni hujan lagi, hujan. Ya Allah, ni baru lepas hujan ni. Tadi syukurlah dah siap masak, baru hujan. Tapi dah sejuk lah pasta Mak Su ni. Tapi tak apa, kita tetap teruskan konten ni macam biasa. Okey, jom kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu masih hiaskan dengan irisan daun ketumbar ni. Okey, bagi dia aroma wangi tu bangkit lah. Lepas tu irisan cili padi. Ni dia punya ni lah hiasan. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, pasta goreng 3 rasa Mak Cik Lasta dah siap, je kita makan. Okey, sahabat, jom kita makan. Okey, Mak Su nak ambil ni kita punya pasta ni. Nampak tu? Kejadian dia elok je, tak putus-putus. Jom kita rasa. Okey, sahabat, sampai pertama hujan sahabat, tak apa, Mak Su teruskan. Bismillah. Rasa dia cukup. Masam, masin, pedas. Memang betul-betul 3 rasa. Sahabat boleh cuba jadikan hidangan open house dekat hari raya nanti. Memang dah raya lah pun. Memang sesuai. Hujan tu sahabat. Tapi tak apa, memang syahdu. Makan tengah hujan. Bismillah. Tak apa, masa ada ni payung. Kita teruskan. Rasa dia memang padu, sahabat boleh cuba. Bahan tak banyak, lebih kurang macam mi goreng je. Cuma kita tambah suatu 3 rasa tu yang buat ni jadi lain pada lain. Lepas tu kita gunakan pasta. Lagi tekstur dia lebih sedap, kenyal kan.
memang dia nampak je sama macam ketiak goreng mi goreng, tapi rasa dia tak sama. Memang sedap. Bismillah. Sarapan tak akhir sahabat. Macam nak cepat sebab hujan. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Seni sampai habis. Minta maaf kalau lighting gelap ke apa sebab faktor hujan, cuaca. Yang mana tonton video Mak Seni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Seni Labrador. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Seni sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.